Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustazah nak ajar tajuk sambungkan huruf-huruf berikut. Sebab minggu lepas ada juga yang masih salah. Jadi hari ini kita buat 10 soalan. Okey. Macam mana cara dia? Kalau buat soalan macam ni, yang pertama kita perlu tahu apa dia huruf Abu Zarzat. A, V, U, Z, A, R, Z, A, D. A ni alif, V ni V, titik, U sama dengan waw, Z sama dengan zal, R sama dengan ro, Z sama dengan zai, D sama dengan dal. Okay. Huruf-huruf ini kita kena letak simbol tolak. Tolak. Maksudnya dia tak boleh sambung dengan huruf lain. Itu maksud tolak. Selain daripada huruf ini, huruf ba, ta, sa, ja, ha dan seterusnya lah. Sampai ya tu kita boleh letak simbol tambah. Okey, contoh kita buat nombor 1. Dal, alif, da. Ada di atas. Kalau ada di atas, kena letak simbol tolak. Alif pun ada di atas, kita letak tolak. Dal pun ada lagi di atas, kita letak tolak. Lepas tu baru kita sambungkan. Okey. Yang pertama, kita kenali huruf ni. Yang kedua, kita letak simbol tolak ataupun tambah. Tambah maksudnya sambung, tolak tak boleh sambung. Okey, kita pun teruslah buat. Kita rapatkan saja. Dal, alif, dal, alif. Okey, ro, tolak. Waw, tolak. Maksudnya tak boleh sambung dengan huruf seterusnya. Dal dengan alif pun tolak juga. Jadi kita buat rapat saja. Raw, waw, dal, alif. Roda. Macam tu. Okey, sin. Ada huruf sin di atas ni? Tiada kan? Kalau tiada kita letak tambah. Senang je. Macam belajar matematik juga. Waw, kita letak. Ada di sini, kita letak tolak. Dal ada di sini, letak tolak. Oh, tak payah lagi. Jadi kita sambungkanlah. Sin boleh sambung waw. Waw tak boleh sambung dal. Dal. Waw. Ini kena letak sampai bawah garis. Waw ni pun letak bawah garis. Okey, seterusnya nombor 4. Ro tolak. Waw pun tolak. Pa tambah. Lepas tu baru kita sambungkan. Ro. Waw. Pa. Sambung lagi dengan alif. Ingat, pa titiknya 3. Okey, nombor 5. Kaf. Tiada di atas ni kan? Tiada di Abu Zarzat. Letak tambah. Alif ada di sini. Letak tolak. Ro ada di sini. Letak tolak. Okey, sekarang kita sambungkan. Kaf, alif, ro. Ro tadi tolak kan? Janganlah sambung dengan ya. Ya, titik ya di bawah garisan. Okey, nombor 6. Ta, tiada di Abu Zarzat, letak tambah. Waw, di sini tolak. Ba, tiada di sini, tambah. Senang je. Jadi cantum. Ta boleh sambung waw. Waw tak boleh sambung ba. Ba boleh sambung ya. Sambungkan ya macam ni ya. Jangan pelik-pelik je kamu buat. Jadi, to be. Okay, nombor 7. Jim. Tiada di sini, jadi boleh sambung. Jim, kita letak dulu simbol tambah. Alif, letak tolak. Lam, letak tambah. Sekarang kita cantum. Kalau jim tambah alif, kita kena buang ekor dia. Ekor dia ni kita buang. Jadi, macam ni saja bentuk dia. Terus letak titik supaya kamu tak lupa. Jim sambung dengan alif. Alif dengan lam tak boleh sambung ya. Nanti jadi tak boleh bunyi. Jadi, lam boleh sambung nun. Lam. Cantum dengan nun. Jalan. Okey, nombor 8. Mim. Letak dulu simbol. Mim tiada di Abu Zarzat. Jadi, tambah. Nun ada di Abu Zarzat. Tiada juga. Letak tambah. Dal ada di sini. Jadi, tolak. Okey, sambungkan. Mim boleh sambung nun. Nun boleh lagi sambung dal. Dal tak boleh sambung ya. Jadi, ya satu orang lah. Jadi, mim nun man dal ya di mandi. Ni. Ba. Boleh tak sambung nun?
tiada di sini jadi letak tambah. Nun tiada di sini letak tambah. Ta pun tiada di sini letak tambah. Semua boleh cantum. Ba boleh sambung nun. Nun boleh sambung ta. Ta boleh sambung waw. Kacang saja. Ba nun ban, ta waw tu bantu. Okey, nombor 10. Ha. Ni ha bulat macam ni. Boleh ke tidak sambung ya? Boleh. Ya boleh ke tidak sambung lam? Boleh. Jadi letak tambah-tambah. Lam boleh tak sambung ngah? Lam tiada di sini jadi letak tambah. Okey, sekarang kita cantumkan. Ha kalau dia sambung, dia jadi macam ni. Tengok Ustazah tulis. Senang kan? Lepas tu ya, kalau kita mau sambung, kita buang kepalanya. Jadi tinggal mangkuknya saja. Mangkuknya pun naik ke atas. Jangan di bawah macam ni. Sebab dia mau cantum dengan huruf lain kan. Ha, ya, hi. Lepas tu boleh lagi sambung lam. Tambah lagi cantum. Lam boleh lagi sambung dengan ngah. Macam tu senang saja. Ha, ya, hi, lam, ngalang, hilang. Okey, sekian saja. Selamat mencuba sampai siap.